Biasanya Pak Din walau manpower tak cukup, tanah tak bercukup, tapi Pak Din akan buat benda yang berkualiti. Contoh 1 ekar biasa orang boleh tanam 10,000, hasilnya 10,000. Tapi Pak Din akan memikirkan 10,000 tu macam mana nak jadi 20,000 hasilnya. Itu yang penting bagi kita. Tanah itu sebenarnya ada satu alasan, tetapi kualiti itulah yang menjaminkan keuntungan. Dan kita kena ada disiplin, ada menepati waktu bekerja tu mesti tepat, dan nenas ni dia sebenarnya kerja dia adalah waktu dia pagi. Tengah hari dia tak suka waktu panas tu panas kan, kita tak ada terlindung apa semua. Jadi itu sebab kita kena bekerja pagi, kemudian petang bawa ke malam lah. Tapi kalau kita mampu untuk siang-siang sajalah. Yang penting kita mesti buat yang terbaik lah. Kualiti itu penting bagi saya. Okey. Tempoh matang nenas ni biasanya lebih 12 bulan lah untuk harvest. Tetapi macam Pak Din ni, Pak Din akan kita cakap tadi, Pak Din akan menghasilkan kerja yang berkualiti. Jadi mana Pak Din ni suka try and error lah, sentiasa mencuba. Jadi macam Pak Din akan menghasilkan nenas 9 bulan 15 hari daripada mula tanam. Biasa umur nenas tu, anak dia nenas tu biasa 2 bulan. Sampai Pak Din tuai biasanya 9 bulan 15 hari, 10 bulan 15 hari, dan juga 11 bulan 15 hari tuai. Kalau masuk 12 ke 14 bulan tu biasanya untuk marketing kita peringkat-peringkat hormon, dan juga masa kita hormon tak jadi, itu saja. Tapi kita nak kena awal lah, macam Pak Din memang nakkan masa tu masa pendek. Sebab di situlah kalau kata tanam nenas sampai 12 bulan ke atas, di sini akan memerlukan manpower. Faham? Jadi kita masalah manpower kita kurang, kadang-kadang susah nak dapat manpower. Apa cara yang kita nak kurangkan masa penjagaan tu? Jadi kalau kata prosedur kata 12 ke 14 bulan habis sebuah nenas, kita kena kurangkan, kita kena cari jalan nak awal dia daripada itu. Jadi kan masa tu kan jimat. Jadi untuk kos pekerjaan yang berapa bulan, kalau pada yang kata 9 bulan 15 hari, 10 bulan 15 hari, orang kata 14 bulan. Jadi yang 3 bulan tu tadi kita dah tak payah bayar pekerja. Di situ kita kena ambil perhatian. Sebab itu kita kena tahu SOP dalam pertanian, kena tahu. Lepas tu dalam masa SOP tu, apa yang kita nak perbetulkan SOP tu. SOP tu perlu tahu, setiap orang kena tahu. Jangan main terjun je, nanti kita rugi. Itu penting.